Saudara, bertemu kembali dalam Berita Plus. Tulisan Jawi merupakan antara warisan penting dalam tamadun Melayu dan juga sejarah Singapura. Namun dalam arus pemodenan, penggunaannya semakin terpinggir. Meskipun demikian, masih wujud individu yang berusaha untuk menghidupkan semula minat serta kesedaran terhadap penulisan Jawi. Wartawan Akil Izzat melaporkan. Minat terhadap tulisan Jawi mula berputik bagi Encik Amar Mustafa ketika menuntut di Universiti Al-Azhar, Mesir. Pendedahan kepada pembelajaran pelbagai kitab membangkitkan keinginannya untuk menggabungkan seni khat dengan tulisan Jawi. Secara umumnya, saya minat pada seni khat dan apabila semasa pengajian saya di Mesir tu, kita dapat bertemu dengan segala macam suku-suku Melayu. Di antaranya adalah dari Fatani, dan mereka telah membuka pengajian kitab dalam Jawi. Jadi itu lebih membuat saya ingin mendalami dan mencantumkan seni khat dan Jawi juga. Bagi Encik Amar, Jawi bukan sekadar tulisan lama, ia akar kepada bahasa Melayu. Saya lihat bahasa Melayu itu ibarat pokok lah. Jawi itu sebagai akarnya dan bahasa Melayu moden tu ibarat pokok dan ranting-rantingnya. Jadi pada zaman sekarang semakin banyak kesedaran tentang nilai-nilai identiti kemanusiaan alam sekitar. Itu akan membangkitkan semangat kepada ilmu-ilmu dan tradisi-tradisi yang lama lah. Pandangan itu turut disokong pakar tulisan Jawi tempatan Dr. Hirman Muhammad Khamis. Jawi ini satu sistem tulisan bagi sebuah bahasa, iaitu bahasa Melayu. Jadi maknanya Jawi juga boleh digunakan untuk kewartawanan, laporan akhbar, menulis apa-apa artikel dalam apa bidang pun. Untuk mendekatkan masyarakat dengan Jawi, Encik Amar menubuhkan pena seraya. Menerusi gerai kecilnya di Haji Lane serta bengkel di masjid, beliau memperkenalkan Jawi melalui seni kaligrafi yang turut menarik pengunjung dari pelbagai kaum. Kerana Jawi itu saya kaitkan dengan seni kaligrafi, jadi saya berkesempatan untuk membuka bengkel-bengkel di masjid-masjid dan juga ada seminar juga di bawah Singapore Stories, Singapore Heritage Fest, gerai-gerai di Haji Lane, di Expo dan juga untuk perkahwinan juga. Pendekatan seni dan visual ini menurut Dr. Hirman memang berkesan. Produk yang cantik itu dengan tulisan khat ataupun dengan desain kontemporari boleh menarik minat orang kerana satu bahasa tapi mempunyai dua sistem tulisan, yang Rumi dan Jawi. Dan ini juga dapat menarik rakan-rakan yang bukan Melayu dan bukan Islam lah untuk memahami dan menghayati Jawi. Namun penggunaan Jawi semakin berkurangan apabila tulisan Rumi menjadi sistem dominan dalam pendidikan dan kehidupan seharian. Mungkin kerana penggunaan Rumi itu dah berleluasa, jadi sesuatu yang dominan. Dalam pendidikan yang sekular pun kita tidak mempunyai subjek tulisan Jawi. Jadi seolah-olah sedikit mengabaikan Jawi. Walaupun begitu, beliau percaya tulisan Jawi masih boleh dihidupkan semula dengan pendekatan yang sesuai. Ada yang sangka ia tidak relevan kerana dah tidak banyak kelihatan. Tapi saya rasa kita boleh kembalikan kalau ada minat dan usaha untuk berbuat demikian. Ya. Pada pandangan saya, tulisan Jawi itu terkandung di dalamnya pandangan alam orang Melayu, budi pekerti, kehalusan, kesenian orang Melayu dan bahkan tulisan Jawi itu sendiri terdapat gayanya yang tersendiri, iaitu gaya tulisan orang Melayu tapi dalam bahasa Arab. Jadi saya rasa itu sangat penting untuk kita dapat teruskan bersama kerana ia adalah khazanah bangsa kita. Teknologi pula dilihat sebagai antara wadah paling penting untuk mendekati generasi muda. Teknologi maklumat, kecerdasan buatan iaitu AI perlu digunakan untuk disebarluaskan penggunaan Jawi. Individu-individu pun boleh memainkan peranan, menyumbang dengan walaupun posting-posting yang ringkas tentang Jawi di akaun Facebook atau TikTok mereka, itu juga membantu dalam mempromosikan Jawi.
Gabungan usaha lapangan oleh penggiat seperti Encik Amar dan sokongan ilmiah pakar menunjukkan tulisan Jawi masih mempunyai ruang untuk terus berkembang. Dengan pendekatan yang selari dengan peredaran masa, warisan ini berpotensi kekal hidup dan relevan dalam masyarakat hari ini.